cerai tu setiap kali datang tak pernah nak menghadap aku. Kau boleh dengar. Saya rasa benda ni tak adil untuk saya. Kalau kau tak puas hati apa, kau datang jumpa aku. Kau cakap depan-depan dekat aku sebab kau isteri aku lagi. Kau tak nak cerita dekat coach cerai mana datang lah 8 jam kau boleh duduk dengan orang tu. Lepas tu hari ni datang setiap coach cerai tu setiap kali datang tak pernah nak menghadap aku. Kau boleh dengar cerita sebelah sana je. Datanglah jumpa aku. Aku ada, aku standby je nak jumpa kau. Asal kau lari. Pergi cerita dekat podcast apa semua. Saya minta maaf. Saya rasa saya dah tahan lama. Saya bukan nak burukkan sesiapa. And still saya tak buka apa-apa aib isteri saya hari ni. Saya cuma rasa benda ni too much. Okay, saya teremosi bukan pasal apa. Saya rasa banyak sangat dah saya kena. Banyak sangat. Tapi tak apa. Saya datang hari ni ada saya lafaz. Saya tak lafaz lagi. Saya bukan. Saya cuba ada prosedur dia. Jangan risau. Kalau at the end Allah kata bukan, bukanlah. Kalau kata putus, putuslah. Itu sahaja. Mal, dia juga kecewa bila Usha juga kecewa bila you cakap dia mental, dia tak fit. Saya tak macam ni ya. Tak apa. Saya tak ada komen. Saya cakap saya tak nak. Saya rasa siapa yang tengok live akan faham live Usha apa semua ni. Kenapa saya tak cakap isteri saya gila ke apa. Tidak. Saya cuma tak nak komen. Tapi siapa yang tengok live akan faham kenapa Usha ini, kenapa itu. And saya terbaca komen-komen semua. And benda tu saya rasa bukan saya tak cakap tu. Saya kata mungkin emosi tidak stabil. Faham tak? Saya cakap tu. Saya tekankan juga dari depan hakim. Cakap emosi tidak stabil. Itu sahaja. Okay. Tolong tak, saya rasa saya minta maaf pasal isu pukul ni. Demi Allah saya